Menteri Wilayah bukan berkuasa atas tanah wilayah. Sebaliknya, urusan itu terletak di bawah kuasa Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian di wilayah Persekutuan selain turut melaporkannya kepada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES. Demikian kata seorang pemerhati susulan dakwaan pekaji sejarah Arkeologi Tamadun Melayu Akademi Zahra Sulaiman mengenai urusan status tanah wilayah daripada pegangan pajakan atau leasehold kepada pegangan bebas atau freehold dalam tempoh singkat. Menerusi pendedahan itu, Zaharah menuntut penjelasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yoh. Jelas pemerhati peranan dan tanggungjawab kementerian berkaitan Hena hanya melibatkan urusan pihak berkuasa tempatan PBT, Hal Ehwal Pentadbiran serta pengurusan wilayah persekutuan termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Namun dakwa pemerhati bidang kuasa berkaitan tanah wilayah di luar bidang kuasa kementerian itu. Bagaimanapun menurut pemerhati sebagai seorang menteri, Hena boleh mempengaruhi sebarang urusan tanah berkenaan, namun pengaruh itu tidak semestinya bermaksud mempunyai kuasa mutlak terhadap proses berkaitan tanah. Terdahulu, Hena menegaskan dakwaan terhadapnya adalah fitnah tidak berasas yang bertujuan mengelirukan orang ramai. Malah laporan polis sudah dibuat terhadap pihak yang menyebarkan tuduhan berkenaan.